berguna ke PhD ni? Okey, sebenarnya buku ni pasal PhD sebab masa tu memang saya mencari, macam kita mencari kekuatan untuk teruskan kita punya pengajian kan. Itulah, jumpalah buku ni. So dekat sini, buku ni basically dia ditulis oleh 3 orang graduan PhD. So tiga-tiga ni dah jadi academician lah sekarang. Dr. Norain Ismail, Dr. Rahman, Dr. Mislina Atan. Sebab kita tahu yang bila buat PhD ni, bidang penulisan tu satu kewajipan lah untuk menulis. So bila baca penulisan kisah-kisah mereka ni, kita nampak tiga-tiga individu ni melalui cabaran yang berbeza-beza. So sebenarnya mana-mana pun kalau kita sambung belajar, setiap kita akan melalui cabaran yang berbeza. Jadi antara yang saya sukalah dalam ni, saya nak petik satu je lah kot, yang daripada Dr. Abu Bakar. Dia kata, suatu ketika dahulu PhD tidak diperlukan sekiranya bekerja selain daripada bidang akademik. Seorang itu hanya perlu memiliki PhD jika hendak menjadi seorang ahli akademik. Selepas dia melengkapkan pengajian PhD, persepsi saya terhadap PhD menjadi lebih tinggi daripada segi nilainya. Saya merasakan status saya lebih tinggi berbanding sebelum ni. Saya menyedari perkara itu bila berpeluang bergaul dengan mereka yang sudah lama memiliki PhD. Ringkasnya kat sini, ramai orang ingat ambil PhD tu akan sambung jadi lecturer untuk sambung pengajian akademik. Tapi sebenarnya bila doktor ni dia dah masuk ke bidang kerjaya, sebenarnya PhD tu boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Semua tu memerlukan cendekiawan yang untuk membangun generasi. Itulah kadang-kadang saya pun ada turun naik jugalah. Berguna ke PhD ni? Memang somehow akan rasa macam tu. Sebab saya tak aim nak jadi lecturer. Saya memang nak pergi industri. Bila saya baca yang penulis ni cakap macam ni kan, macam okay, so ada future lah macam tu. So macam kat mana-mana pun kita sebenarnya rezeki Allah tu sentiasa ada.